dapat memilih apa yang mereka sajikan hari ini. Ia akan menarik. Cool. Marshmallow memang terbaik. Setuju. Cakap untuk diri sendiri ya. Saya hanya ada satu marshmallow kecil, tetapi saya tahu cara untuk makan. Semua orang suka marshmallow bakar, jadi saya akan buat satu untuk diri sendiri. Tetapi saya tidak akan berhenti di situ. Oh tidak, saya akan gunakannya sebagai celupan untuk biskut kecil ini. Saya tak perlukan banyak untuk gembira. Awak nak tukar? Setuju. Best call Warik. Benar-benar baik. Baiklah, sekarang saya akan mencampurkan semua ini dengan coklat. Saya hanya perlu beberapa titik sos Tabasco pedas untuk melakukannya. Seksi. Kenapa? Anda akan lihat. Dia demam panas. Begitu juga marshmallow dia. Bertenang. Semuanya terkawal. Ener, sekarang saya ada pencicah yang sempurna. Tunggu. Saya meremehkan kekuatannya. Apa yang kamu buat? Jangan tolak saya. Saya minta maaf. Boleh kita buat pertukaran? Boleh bagi saya? Bagus. Dan saya boleh makan biskut Graham ini yang disalut marshmallow yang cair dan sedap. Awak ada banyak. Cukup untuk berkongsi dengan saya. Maafkan saya. Itu sangat biadab, Ethan. Saya akan membuat satu lagi pencuci mulut. Dia sedang membuat hidangan lazat lagi. Saya rasa saya sudah selesai dengan pencicah. Bagaimana dengan minuman? Itu akan menambah pelbagai jenis manisan. Anda memang bijak. Okey, strawberry dan M&M's akan sesuai sekali. Dan terakhir sekali, sedikit krim putar. Nampak hebat. Terima kasih. Saya terliur di sini. Biar saya coba. Tidak saya. Saya mahu tangan ke belakang. Kamu semua tak akan dapat. Doritos. Atau bolehkah kamu lihat bag ini? Ia besar. Selamat tinggal. Bukan seperti saya. Ia sangat kecil. Sungguh memalukan. Saya sedang makan. Saya juga tidak boleh tunggu lebih lama, tetapi saya tambah Tabasco. Siang. Oh, itu banyak sos chili. Saya tahu tapi tidak seperti yang saya concert for Sir Tabasco Drive-In for Sarah. Ia sangat hebat. Apa? Satu perkataan. Dan untuknya, Tetapi tidak semua. itu... Saya juga boleh celup krepek dalam lebih banyak sos. Sekarang inilah yang saya panggil snack yang penuh rasa. Berperisa, ya. Saya rasa Terlalu mencepat. Oh, tidak. Adakah dia mengawasi itu? Apa? Itulah yang kamu dapat kerana mencuri makanan saya. Saya perlu minum sesuatu selepas ini. Oh, ini tidak membantu. Saya perlukan bantuan. Tidak di sini, tetapi saya ada sos. Oh, ia pedas. Selamat tinggal. Iu, macam mana awak makan Saya ini? mempunyai toleransi tinggi. Julia, awak sudah bersedia untuk pergi? Tetapi tidak banyak makanan. Buat bergurau, dia cuma serdah. Wah, saya tengok juga akhirnya. Dan krepek di sini sangat besar. Saya akan kenyang sebentar lagi. Oh, Ayo! Wah, tidak. Jumpa lagi. Tembikai memang hebat, memang. Tetapi lebih hebat apabila anda mempunyai lebih banyak daripadanya. seperti saya maksud, oi. Ini memang sangat besar. Yang ini mungkin lebih besar, tetapi itu tidak menjadikan yang saya punya kurang sedap. Rasa yang hebat. Baik. Hanya makan makanan saja membosankan. Dan jadi... Apa yang awak buat? Adakah awak betul-betul mahu membukanya? Saya perlu dapat masuk ke dalam. Dan saya boleh lenyek semuanya juga supaya saya boleh goncangkannya. Charlotte itu meninggalkan. Saya dari minggu dari sudut untuk menghindari kaya burger yang sedap. Hebat! Ia begitu sedap dan sangat berjus juga. Baik.
kawan. Kelihatan hebat Dia bukan saja kelihatan begitu. Oh, pasti. Dia memang hebat. Dan sekarang saya rasa saya akan tuangkan banyak soda berkarbonat. Dengan bantuannya, saya akan buat minuman yang tiada tandingan. Tiada yang namanya terlalu banyak pop, betul? Saya sangat cemburu. Saya dengan gembira akan meneguk itu. Itulah yang akan saya lakukan. Ini adalah... Oh tidak, awak tak boleh. Saya tidak akan berkongsi walaupun Jika satu bersti titis nomor ini. Syuria. Sangat menakutkan. Saya rasa Flumentos akan memberi kebaikan kepadanya. Pemikiran yang baik. Apa yang kamu buat? Saya kini melekit dan saya hampir tidak sempat tunggu. Bete. Bagus. Kenapa balang kecil sangat? And stoop sir untuk make sure dia. Iris to work to work. Apa benda ini? Lord Osiris, lying there dan sadu si White. Saya sangat gembira. Adakah anda nampak berapa banyak mereka memberitahunya? Ayu. Baiklah, inilah kehidupan yang baik. Adakah anda melihat ini? Dia sudah makan. Sudut teh. Kain si kalau itu. Sudut pain Tidak boleh tukar. Ia bertentangan dengan peraturan. Tak ada cara yang boleh. Sejak bila tiada penukaran? Pernahkah kamu lakukan ini, Tiada Ethan? pilihan selain makan begini. Sedap. Sudip ini meletihkan. Saya tahu, tetapi memang seronok untuk ditonton. Para sebuah rekari sinarai your Bathorian survey. Walaupun rasanya yang hebat. Lihat ini. Bingo. Keputusan yang baik. Sesuai akan melawannya. Menuduk mulut mereka. Baiklah, itu sangat mudah untuk dibatalkan. Charlotte, saya cadangkan kita terus mengikat Ethan sekarang. Kejam sekali perempuan-perempuan. Itu jauh lebih baik. Awak hanya... Bagaimana sekarang? Sparrow? Yes. Teruskan mencuba. Saya akan menikmati Nutella Anda. Gula-gula getah. Saya ada sedikit wang di dalam. Ini mau Itu action. yang awak fikirkan. Seperti... Inilah rupa banyak. Bagian jawab langsung tidak hampir untuk dibandingkan. Jadi kongsi. Ini semua milik saya. Baiklah, saya akan mulakan. Tetapi pertama, saya perlu buka semua pack saya. Hey, kenapa baling barang pada saya? Ma, tidak sengaja. Wah, Sekarang saya... Hati-hati. Sakitlah. Aduh, salah saya. Saya bukan sahaja ada golongan terbesar, yang juga paling sedap. Sekarang giliran saya untuk mencoba dan menembak pistol saya. Saya sangat gembira. Saya juga akan berada di sana tidak lama lagi. Tetapi saya Saya masih betul-betul mau mengecek. Adakah siawa? Marvin ini dia. Ew, sangat menjijikkan. Itulah hakikatnya. Terima kasih. Saya ada bersau. Ambil sering beri Ethan. Kesilapan besar, Julia. Bagus nih, jangan ludah saya. Satu, keren supaya juga ada pagri. Melakukan ini kepada saya? Ada. Lupakanlah, Anda patut masukkan itu ke dalam gelembung yang saya akan tiup. Oh tidak, ia akan menutupi kita semua dan kemudian meletup. Ia mesti dihentikan. Kemana saya pergi? itu menyeronokkan. Sangat. Saya mahu donat dengan icing. Bukan soalan. Nenek akan masak semuanya untuk kamu. Senang. Wow, Nenek. Bila sempat Nenek Ulidor? Pengalaman datang kepada mereka yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Saya ada acuan khas untuk memotong dari doh. Dan untuk menggoreng, saya akan gunakan lebih minyak supaya donat akan keluar berair di dalam dan rangup di luar. Saya tertanya-tanya jika saya boleh melakukan perkara yang sama. Apa yang rumit di sini Anda ambil acuan dan potong adunan. Itu sahaja.
Kemudian Anda perlu mengambil minyak. Betul? Dan ingat bahawa saya perlu tuang lebih. Dan kerana saya sudah tuang banyak, kita perlu nyalakan api. Itu akan buat donat yang hebat. Mari kita pergi. Oh, apa yang sedang berlaku? Aduh, dapur bukan tempat untuk kanak-kanak. Saya hampir 12 tahun dan saya boleh tahan asapnya. Nah, ambil ini. Begitulah. Oh, saya kena matikan? Saya rasa tak apa. Tapi apa jadi pada donat saya? Ini tak Kita bagus. terpaksa buang mereka ke dalam tong sampah. Oh, Jane. Kamu menakutkan nenek. Apa yang rumit di sini? Saya tidak faham. Sediakan semuanya. Donat memang sedap, Robbie. Dan sebagai isian, saya akan tambah sos strawberry. Dan sekarang kita perlu celup donat ke dalam icing. Saya sudah sediakan sebelumnya. Dan sekarang sentuhan akhir. Yang menjadi baik. Nesya suka mendapat giftboxnya cantik itu, tetapi siapa kata nenek tidak akan berjaya? Saya tahu rahsia adunan yang baik. Gula, serbo. Hebat! Apa yang patut saya lakukan? Dan tidak ada produk lain lagi kecuali keju ini. Nampaknya saya ada idea yang bernas. Keju ini juga berserat seperti dough. Jadi saya akan buat donat keju daripada ini. Baiklah, saya akan tambah sedikit serbuk krepek. Dapatkan krepek. Apa yang sedang berlaku? Gempa Tidak, bumi? itu cucu perempuan awak yang buat hal. Tenanglah, saya tak buat hal. Saya sedang masak untuk bayi Gloria, jadi saya boleh gulingkan donat di dalamnya sekarang. Dia keluar dengan bagus, tetapi ada sesuatu yang kurang. Saya tahu. Untuk membuat donat lebih sedap, Anda perlu menggorengnya dengan baik. Dan ia lebih baik di situ di atas dapur tanpa kuali, kerana ia lebih menyeronokkan dengan cara itu. Jane, sejauh mana kamu boleh memanjakan diri? Jadi, hidangan mana yang akan memenangi pusingan pertama? Mungkin donat buatan sendiri dari nenek, atau donat dan icing dari tukang masak, atau mungkin dulang keju dari kakak Jane? Mata saya liar. Donat merah jambu yang cantik dan sangat lazat. Mereka ada isi strawberry kegemaran saya. Mereka kelihatan biasa. Oh. Ya, dan rasanya juga biasa. Saya tidak terkesan. Wow, betapa menariknya donat ini. Kita perlu mencobanya. Keju ini, ia meregang dan cair di dalam mulut. Sangat baik. Tetapi yang mana satu harus saya pilih? Baiklah. Mari kita pikirkan. Donat strawberry telah menang. Sawit. Dan sekarang saya mahu makan salad. Siapa yang mau salad? Ini salad Caesar, salad yang paling terkenal. Saya boleh buat begitu. Sekarang saya akan potong semuanya menjadi kepingan kecil. Wahai gadis muda, berhenti bertindak demikian. Di dapur, Anda perlu berhati-hati, terutamanya dengan pisau di tangan Anda. Sayur-sayuran perlu dipotong dengan teliti dan disusun dengan cantik. Dan ayam yang sedap. Kita perlu tambahkannya ke dalam sayur-sayuran. Saya tidak akan cakap begitu. Sekarang saya akan tunjukkan Anda apa itu hidangan sendiri yang cantik. Dan untuk ini, saya akan masukkan sekumpulan hijau ke dalam pengisar. Sekarang saya akan tambah sedikit air dan mari kita campurkan. Bubur hijau? Ini bukan bubur, Jane. Ini masakan tinggi. Campuran yang terhasil perlu disejukkan dengan cepat untuk menjadi jeli dan letakkan di atas pinggan. Mari kita lakukan. Wah, Dominic. Ya, Puan. Tetapi sekarang kamu boleh tambah sayur-sayuran ke dalam hidangan dan potong filet dada. Tetapi itu bukan semuanya. Sebotol kecil minyak. Lagipun keindahan terletak pada perincian. Oh, siapa yang merosakkan hidangan saya? Kamu tak boleh merosakkan hidangan dengan keju, kan, Ya, Jane? nenek. Tapi bagaimana dengan saya? Saya tiada masa nak masak itu. Zang, awak main-main lagi. Ia seperti gunung makanan. Oh, betapa ngerinya. Ia seperti gunung sisa makanan. Hidangan seperti ini pasti tidak akan menang. Tepat sekali. Kita perlu cipta sesuatu. Saya akan buatkan salad untuk kamu, Gloria. Dan kamu tidak perlu potong apa-apa. Cukup patahkannya kepada kepingan kecil. Tambah mata jeli dan marshmallow. Saya nak tambah lagi marshmallow. Itu sahaja. Oh, begitu cantik dan lazat hidangan yang dihasilkan oleh peserta kita. Tetapi adakah Gloria akan menyukainya? Kita akan ketahui sekarang. Dan saya akan mulakan dengan, benda jeli hijau ini. Maksud saya akan mencubanya. Alamak, serabutnya. Tidak, saya memberi salad ini tidak suka. Dan salad ini nampak agak biasa. Salad sederhana, rasa sederhana, tiada yang istimewa.
Mari kita teruskan. Wow, hebatnya. Ini adalah salad jelly getah marmalade. Sedapnya. Saya betul-betul suka. Saya pilih yang ini sebagai pemenang. Ya, saya suka. Hooray, saya tahu ia. Beri saya high five. Gloria, ayo! Saya mau makan telur goreng. Ya, tak kuakin sewet spray. Nenek pun boleh mengendalikannya. Bahkan adik perempuan kamu pun boleh buat. Nenek, bagi saya satu juga. Nampaknya tidak mengalir. Kenapa sedikit sangat minyak keluar? Saya akan goncang botol ini. Tidak, saya rasa saya memecahkannya. Oh, Jane. Baiklah. Nenek boleh mula memasak sekarang. Saya akan pecahkan 2 biji telur begini. Dan saya akan masuk. Baik. Oh, bagaimana? Aduh, saya begitu ceroboh. Tiada siapa masak telur begini lagi. Itulah yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan panaskan krim. Saya akan tambah zest oren dan 1 ramuan rahsia kepada mereka. Dengan bantuannya, hidangan ini akan sama seperti di restoran terbaik. Saya akan cincang buah pig dan tambah bahan istimewa masakan molekul kepada mereka. Sebuah taiwan saya untuk menciptai keajaiban kulineri dan menggoreng telur molekul. Mari tuangkannya ke atas kuali dan siap. Wah, saya pernah lihat ini di YouTube. Berhati-hati. So. Semuanya terbakar, mimpi ngeri. Duduk. Ya, bayi Gloria tidak akan lapar. Saya sangat lapar. Telur nenek kelihatan sangat menyeluruhkan. Ya, Jane, kamu tiada peluang dalam pusingan ini. Dan adakah bayi Gloria akan suka masakan molekul? Kita akan tahu sekarang. Di mana harus saya mula? Saya mahu cuba yang ini. Ya, tidak buruk. Dan apa ini? Saya mahu cuba. Telur yang luar biasa. Wow, ia manis. Sangat sedap. Saya suka. Saya pilih yang ini. Saya tahu itu. Nenek, cepatlah. Saya mau makan sandwich. Sudah tentu. Sayang, saya gembira dapat memasak. Sandwich ini mudah. Saya selalu makan roti bakar dengan Nutella. Tapi kali ini, saya akan buat sesuatu yang lebih baik. Saya akan tambah lebih banyak topping, marshmallow kegemaran saya, coklat bar strawberry, dan lidah marmalade manis dan masam. Betapa sedapnya ia! Tetapi nampaknya sandwich ini kekurangan sesuatu. Oh ya! Gel manis dan gula-gula masam berkarbonat. Ide yang hebat yang saya temui. Asli. Tetapi saya rasa lebih baik berpegang pada resipi tradisional. Mustard, ham, keju, daun salad. Satukan semuanya Berfikir dan sekarang bersama. Anda boleh goreng sandwich itu sehingga rangup di kedua-dua belah. Nani, try for the deer rings down the pie kwan. Kemudian tambahkan inti. Lagipun, dia tidak sepatutnya Apa? suka untuk... Dan kini hidangan istimewa utama adalah siput. Apa? Siput? Bau busuk. Besar Lifeberry. It's berdolas versus Paris. Dan seramnya boleh sudahkannya di atas pinggan. Saya sedang tambah makanan laut. Bagus. Dan akhirnya saya akan tambah keju dengan kulat. Nenek sedang jatuh sakit. Ini adalah karya agung kulineri. Tak percaya? Saya telah melebihkan diri sendiri. Saya akan makan sandwich yang sedap juga. Oh, coklat telah cair, tetapi saya tahu apa yang boleh dilakukan. Kita perlu mengambil semangkuk mie air dan tuangkan lebih banyak ais ke dalamnya. Dan sekarang Anda boleh menitiskan corak dengan coklat dan ia akan membeku dalam apa-apa bentuk. Saya nampak helah kehidupan ini di TikTok. Oh, gadis baik. Mari kita lakukan. Peserta yang begitu berbeza dan sandwich yang begitu berbeza. Apa yang akan Gloria pilih? Kita akan tahu sekarang. Wah, oh, alangkah comelnya hati kecil ini. Apa jenis sandwich ini? Oh, apa rasa yang tak menyenangkan ini? Oh, paku. Siapa yang terfikir nak letak itu? Sandwich ini begitu cantik. Satu hati coklat yang indah. Betapa sedapnya. Saya suka sandwich manis. Baiklah, sandwich ini kelihatan biasa. Mari kita coba. Sedapnya. Ia lebih baik daripada yang lain. Saya pilih ini sebagai pemenang. Ya, nenek yang masak.